Untuk lekatkan bata ringan di dinding, tuan guna simen apa? Simen gam ke? Okey, baik. Untuk saya lekat simen pula. Untuk saya lekat bata ringan, yang saya lekat dekat dinding tu, saya gunakan simen khas untuk bata ringan. Yang bata ringan ni adalah brand Staken dan gam bata ringan. Saya gunakan juga brand Staken. Maksudnya bata ringan ni dengan simen ni adalah satu kilang. Kalau tak ada simen Staken ni, mungkin hardware setengah tempat dia tak sama, kilang pun tak sama, dia jadi ejen pun tak sama dengan kilang bata ringan. Jadi boleh gunakan simen gam biasa. Simen gam biasa contoh macam ni lah. Ini adalah simen gam brand Dafco. Dafco ni adalah syarikat daripada Sika. Jenama Sika ni dah terbukti dah. Yang simen gam selalunya dia akan packaging dia 20 kilo. Untuk simen bata ringan ni dia punya berat adalah 40 kilo.